Setiap individu mesti ada sekurang-kurangnya simpanan 200 gram emas dan setiap keluarga mesti ada sekurang-kurangnya simpanan 1 kilogram emas. Tanpa tuan-puan sedar, nilai emas bertambah setiap tahun. Walaupun emas ada spread value apabila tuan-puan jual semula, tuan-puan masih untung lebih tinggi berbanding dengan simpanan di ASP dan tabung haji untuk jangka masa yang panjang. Jika tuan-puan sudah menyimpan 200 gram emas selama 6 tahun sejak tahun 2018, yang mana harga emas pada waktu itu adalah sekitar RM169 sahaja untuk per gram, nilai simpanan tuan-puan hari ini adalah sekitar RM34,000. Hari ini dengan harga emas sekitar RM400 per gram, nilai simpanan tuan-puan adalah sekitar RM80,000. Nilainya naik 100% dari simpanan asal tuan-puan. Adakah simpanan tuan-puan bocor? Tidak sama sekali. Sebab itu, lebih ramai yang berjaya dalam simpanan emas kerana simpanan sudah tidak lagi bocor dan kenaikan harga emas secara purata adalah sekitar 10% setahun. Jika tuan-puan sudah pun cuba untuk menyimpan duit tetapi masih kekal dalam simpanan, tuan-puan boleh tukarkan kaedah simpanan ke dalam bentuk emas. Dengan akaun Gap Public Gold, tuan-puan boleh menabung gram emas mengikut bajet tuan-puan dan emas ini tuan-puan boleh keluarkan cukup sahaja target gram emas fizikal yang tuan-puan mahu pada bila-bila masa. Caranya, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.